Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ni Dan nak share kepada anda kereta yang baru sampai, 33 unit ni. Kalau korang biasa tengok, yang ni GR Corolla. Okay, kita ada warna grey yang ni dan warna putih. Dan kita ada warna grey. Selain daripada warna grey, kita ada satu lagi color warna merah. Yang tu dah sold. So yang ni warna grey, tahun dia tahun 2023. GR Corolla ni memang jarang lah korang nampak dekat highway, sebab kereta ni masih baru lagi, baru masuk dekat kita punya market. So yang ni 3641 km GR Corolla. Tengok dia punya steering, dia punya display, dia punya dashboard depan. Lepas tu dia ada head up display. Depan tu ada head up display. Yang ni ada sedikit dia punya cup holder. Dia ada pakai jenis manual. So ini dia punya bucket seat. Okay, bucket seat ada GR, ada stitching. So ini dia punya bucket seat. Alcantara dekat bahagian tengah. Cuba tengok. Okay, so yang mana nak cari GR Corolla, boleh contact Din. Tekan je link dekat bawah. Kita ada banyak unit GR Corolla yang kita bawa masuk. Warna grey, warna putih, warna merah. Okay, yang nak special order pun boleh. So yang mana nak ready stock, kita ada ready stock beberapa unit. Warna grey ni lawa. Okay, nampak dia punya depan dia. Kita review. Tayar dia pakai jenis Yokohama. Okay, rim GR Corolla, caliper brake. Okay, so ini bahagian depan dia. Tuan-tuan boleh tengok, ini bahagian depan dia GR Corolla. Okay, yang mana kena dengan taste korang. Okay, sama ada warna grey, sama ada warna putih ataupun warna grey. Yang ni kita ada ready stock. Jom kita tengok mileage yang warna putih ni berapa. Okay, warna putih mileage dia 2522 km. Okay, GR Corolla carpet ada. Atas ni dia wrap dengan dia wrap macam carbon. So ini bahagian dalam dia. Ini Alcantara, dia punya steering dia pakai jenis Alcantara. Mileage dia baru 2726 km. Untuk GR Corolla ni, okay, average dia punya mileage 2000 ke 3000 km. Okay, kalau yang mana dapat jackpot boleh dapat mileage yang rendah lah. Okay, so ini GR Corolla yang tengah trending sekarang ni. Sebelum ni FF5, kemudian GR Yaris, kemudian GR Corolla. Okay, GR Corolla ni tak banyak lagi register. Tengok dia punya body dia, memang seksi guys. Okay, so yang mana berminat nak cari GR Corolla, boleh contact Din dekat bawah. Okay, nanti Din share dia punya detail berapa harga untuk GR Corolla guys. Okay, sangat lawa, ada beberapa unit. So yang mana kata berminat nanti boleh contact Din, tekan link dekat bawah. Jumpa anda di showroom guys. Okay, showroom kita hanya di Bandar Baru Bangi, Kajang, Selangor sahaja guys. Okay, see you when I see you guys. Bye bye.